Kenapa PKR perlu hantar anjing-anjing suruhan untuk nak pergi balun Rafizi? 4 individu di atas ni, 4 hari berturut-turut, saya tengok media negara digunakan hanya untuk menyerang Rafizi Lamli. Apa faedahnya kepada rakyat? Kamu nak pengaruh rakyat supaya marah dengan Rafizi Lamli? Apa untungnya? Rafizi Lamli sekarang ini masih ahli PKR, masih ahli parlimen PKR, masih ketua cabang PKR. Jadi apa masalah kamu orang dalam PKR ni? Serang Rafizi Lamli, tapi kamu orang tak pecat. Lagi satu, PKR tu ada Majlis Pimpinan Pusat, ataupun singkatan dia MPP. Buat mesyuarat pecat Rafizi, buat mesyuarat, buat keputusan untuk bagi amaran keras ke ataupun sebagainya kepada Rafizi. Selesai. Tak perlu nak buka pekung di dada, nak tunjukkan Rafizi Lamli jahat di luar. Apa bodoh sangat. Seorang daripada mereka ni aku kenal sangat. Kalau setakat orang kata nak menjilat Ramanan, nak menjilat Fadlina, hidup dalam politik macam ini, tak payah. Dalam ni ada yang dah bertanding, hilang deposit, PRU yang lepas, orang-orang ini tak ada pun bantu parti. Sibuk, ada yang bertanding, sibuk dengan jaga kawasan dia sendiri. Akhirnya pun ada yang dapat undi 727 undi je. Bertanding parlimen. Tak malu. Hari-hari korang serang Rafizi ini bukan ada manfaat kepada negara. Kau gunakan medan media negara, media yang rakyat nak lihat untuk nak menyerang Rafizi je. Saya nak cakap betul. Kalau kamu orang nak mengampu ke, nak jadi kadam ke, nak membodek ke, nak cari makan dalam politik, silakan. Tetapi Rafizi Lamli ni masih dalam PKR. Inikah kempen pilihan raya kamu orang? Inikah kempen kamu orang untuk nak selamatkan negara? Macam mana orang nak masuk dalam parti PKR kalau perangai orang-orang PKR macam ini? Orang masuk dalam PKR, kalau orang keluar, orang tak sama idea dengan kau, kau hentam, kau musnahkan. Yang jelas-jelas kamu-kamu orang inilah yang pada saya menyalak. Itulah. Macam yang menyalak tu jugalah. Jadi, tak perlu menyalak. Kalau betul PKR ada telur, kalau betul PKR tak hipokrit, kalau betul PKR tak munafik, pecat je lah Rafizi. Selesai. Itu je. Tak susah pun. Muhyiddin, yang dulu kamu orang cakap tak berani nak tekan butang, dia berani pecat Hamzah. Hamzah timbalan presiden. Hamzah ketua pembangkang dia pecat. Apa masalah korang PKR sekarang ini? Ini namanya pengecut. Suka tikam belakang, depan tak berani cakap. Hipokrit nombor 1. Tak payahlah. Pemimpin negara ni orang tak perlukan orang-orang macam yang ada di atas ni. Merepek. Itu saja saya nak kata. Siapa yang ada komen, komen di bawah. Thank you.